Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pergi ke taman memetik melati, melati harum di atas para. STEM dan AI terus diterokai, membina masa depan bangsa dan negara. Yang saya hormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan masa. Hadirin sekalian, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Begitu jugalah dengan kejayaan. Jika kita berusaha dan berani mempelajari ilmu baru, pasti kejayaan kita kecapi. Nama diberi Ahmad Adin bin Amri, salah seorang jurutera kecerdasan buatan AI. Hadirin yang dihormati, pernahkah anda terfikir bagaimana telefon bimbit boleh mengenali wajah kita? Bagaimana sebuah komputer boleh membantu mencari maklumat? Dan pernahkah juga anda terfikir, siapakah yang mencipta teknologi pintar tersebut? Jawapannya ialah individu yang mempunyai ilmu, kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknologi. Hadirin sekalian, salah satu kejayaan yang paling menarik dalam bidang ini ialah kejayaan yang saya miliki, iaitu jurutera kecerdasan buatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya Artificial Intelligence Engineer. Hadirin sekalian, mesti ramai yang tertanya-tanyakan, apakah itu jurutera AI? Jurutera AI ialah individu yang mereka bentuk yang membangunkan sistem komputer untuk memudahkan manusia menyelesaikan masalah. Pendek kata, jurutera AI ialah pencipta teknologi pintar yang memudahkan manusia menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah dan berkesan. Hadirin sekalian, dalam memilih kerjaya, kita bukan sahaja perlu melihat kepada gaji, tetapi kita perlu melihat kepada minat diri sendiri, kebolehan dan personaliti diri. Antara teori yang dapat membantu kita mengenali kejayaan ialah teori riaset. Dalam kejayaan jurutera AI, terdapat 3 teori riaset yang sesuai, iaitu pertama, I, investigative. Kedua, R, realistic. Dan yang ketiga adalah C, conventional. Sekarang, mari kita lihat pula apakah tugas seorang jurutera AI. Antara tugas seorang jurutera AI ialah mereka membangunkan sistem aplikasi berasaskan AI, membina program komputer, mencipta robotik pintar dan menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Wah, bukankah menarik? Daripada idea, lahirlah inovasi. Daripada inovasi pula, tercipta teknologi. Daripada teknologi, terbina masa hadapan. Jelaslah bahawa tugas seorang jurutera AI bukan sahaja duduk di hadapan komputer, tetapi mereka adalah pencipta penyelesaian masalah di masa hadapan. Hadirin sekalian, jurutera AI pula bekerja di syarikat teknologi, pusat penyelidikan, institusi pendidikan, syarikat robotik serta hospital. Mereka juga bekerja di pelbagai organisasi lain yang menggunakan teknologi digital. Malah, pada masa akan datang, mungkin kejayaan ini diperlukan dalam setiap sektor. Hadirin sekalian, mesti ramai yang tertanya-tanyakan, apakah syarat-syarat kelayakan untuk menjadi seorang jurutera AI? Perhatian perlu diberikan pada mata pelajaran seperti matematik, sains, asas sains, reka bentuk teknologi, serta bahasa Inggeris. Sebagai murid sekolah rendah, kita perlulah membina asas yang kukuh dari sekarang. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Hadirin sekalian, kejayaan dalam bidang teknologi mempunyai pendapatan yang baik. Namun, jumlah pendapatan bergantung kepada kelayakan, pengalaman dan kemahiran. Walaupun begitu, kejayaan dalam jurutera AI bukanlah mudah. Antara cabarannya ialah teknologi semakin berubah dan kita pula perlu mempelajari ilmu baru.
Hadirin sekalian, kerjaya dalam bidang AI mempunyai prospek yang sangat luas pada masa hadapan. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja ingin menjadi pengguna teknologi, tetapi kita juga perlu bercita-cita untuk menjadi seorang pencipta teknologi. Inilah generasi madani yang berilmu, berakhlak, berkemahiran dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke taman bersama Aisyah, Aisyah berlari sungguh gembira. Ilmu STEM perlulah diasah. AI dibina demi negara. Sekian, terima kasih.